Loh, susu dah nak habis. Boleh buat satu gelas je. Tak apa, kita kongsi. Jangan kasih tumpah. Ya, tahu. Apa tu? Akak, dia balik. Kita orang rindu, Akak. Hai, adik-adik akak. Nah, tolong letak dalam bilik. Terima kasih. Akak bawa batu ke? Sedapnya. Ada banyak jenis susu. Upin, tengok ni. Ha. Okey, Akak beli banyak-banyak. Kita orang suka tau. Yelah. Kau berdua cepat sikit. Jumpa pun. Apa lagi yang tercari-cari tu? Letak sini. Susu ni kan sama. Betul. Tapi yang ni kita orang boleh minum bila keluar rumah. Bila main dengan kawan-kawan, boleh minum sama-sama. Timpang lalu. Inilah yang Susanti cakap hari tu. Betul. Kanak-kanak lelaki atau perempuan umur 3 hingga 5 tahun. Wah, kau dorang kena masuk. Mana nak daftar? Untuk pengetahuan semua, pemilihan ini mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda, bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni dengan penuh nikmat. Boleh? Amboi. Bertenang ya ibu-ibu, kakak-kakak. Kami ni yang ke atas ni kalau boleh nak dengar adik-adik yang ni menjerit. Boleh? Adik-adik, boleh? Apa laju sangat ni? Opa, tadi kan kita orang uji bakat. Nanti masuk TV. Uji bakat apa? Uji bakat lah. Macam ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Tiap-tiap hari kami minum susu. Dah, cukup tu. Nanti Opah boleh tengok kat TV. Alah, Kak ni kacau lah. Ipin, mari kita pergi main. Jom! Nanti dulu. Nah, minum susu dengan kawan-kawan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Tengok aku, Upin.
bunga saya. Cantik kan? Cantik. Tepi.